Power bank 100,000 mAh. Kalau kan biasa senang-senang kena tipu. Tapi untuk julung kalinya akhirnya keluarlah satu jenama daripada Wacom. Wacom aku pun tak kerti nak sebut nama jenama ni, di mana dah pun di review, di mana power bank ni telah dibuka dan confirm sah dia adalah 100,000 mAh. So Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. Selamat datang ke review sepintas bersama aku Badik di Core Outdoor and Tactical. Ini sekarang kita mau unboxing ini barang. Kita nak tunjukkan apa yang ada di dalam. Okey, yang pertama kita akan dapat satu kabel Type A ke Type C. Seterusnya dalam kotak, okey, dalam kotak dah kosong. Ada something. Apa ni? Okey, dia ada bagi satu buku manual dan juga sertifikat daripada Wacom. Guys, power bank berat power bank ni bagi aku memang agak berat untuk dipegang. Kapasiti dia adalah 100,000 mAh dengan maksimum dia boleh tendang 27 watt. Berdasarkan pengalaman aku mereview power bank 100,000 mAh yang rupa-rupanya selama ni kencing, yang ini yang sah memang betul 100,000 mAh. Dan dari sudut build up dia, binaan dia jauh lagi kemas lah berbanding dengan build up power bank yang selama ni aku pernah review 100,000 mAh yang rupanya tipu tu. Okay, kita cuba. Dia ada macam ada lampu kat belakang ni. Aku try buka, kot-kot ada. Oh ni kalau tekan sekali untuk on je. Okay, kena tekan lama. Oh betul, tekan lama untuk aktifkan lampu di bahagian belakang dia ni. Boleh dim, boleh klip-klip. Kalau nak matikan tekan lama kot. Okey betul, nak matikan tekan lama balik. Disebabkan kapasiti dia besar, dia ada bagi, okay, terbalikkan just in case korang boleh nampak. Ada ada 4 Type A. Ada berapa ni? 1 Type C. Ada 1 2.0. Ada 1 Lightning. Tanya 4 Type A, 1 Type C, 1 2.0, 1 output untuk Lightning lah. Dari sudut berat dia memang confirm lah. Ini rupanya berat untuk 100,000 mAh. So tu dia guys, kalau korang mencari sebuah power bank yang boleh bertahan lama, memang nak tak nak, inilah dia. Berat dia memang boleh tahan. Buat masa ni warna yang aku dapat adalah berwarna putih. Dia ada bagi siap dengan, aku tak rasa benda lah ni leather, untuk dijadikan sebagai lanyard lah. Sebab kalau nak pegang power bank ni pakai cara macam ni lebih bagus lah. Kalau compact kau pegang macam ni, power bank ni berat. Untuk mereka yang tangan tak kuat, confirm senang terjatuh. Korang bagaimana? Ada pendapat ataupun pengalaman menggunakan power bank berkapasiti besar macam ni, khususnya jenama ni? Boleh letakkan kat ruangan komen. Jangan lupa untuk tekan button like. Ciao.